Antara 3 sebab mengapa anda perlu simpan emas. Tonton video ni sampai habis untuk kita belajar ilmu baru. Yang pertama, nilai emas untuk jangka masa panjang lebih terjamin berbanding simpanan wang dalam akaun bank. Yang kedua, bila anda menyimpan emas, ia tidak terikat dengan apa-apa. Nilai emas berdiri sendiri tanpa jaminan sesiapa, tidak seperti duit kertas yang perlu jaminan kerajaan. Menyimpan emas adalah cara yang sangat berkesan merawat tabiat boros berbelanja. Fitrah manusia memang untuk berbelanja. Tetapi perkara paling penting sebelum menyimpan emas ialah anda perlu tahu apa tujuan anda menyimpan emas. Antara tujuan menyimpan emas ialah untuk buat simpanan jangka panjang seperti simpanan kecemasan, untuk hadiah dan mas kahwin, dana persaraan dan pelbagai lagi tujuan lain. Jika anda sudah capai financial freedom dan tiada lagi tujuan simpanan, jadilah seorang hartawan yang dapat membantu orang-orang susah dengan membayar zakat dan bersedekah. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya bagaimana langkah untuk membuat simpanan emas pertama anda.